تقدم في باب اللباس صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف، والرابع للشيطان. يعني ما زاد على الحاجة من الأمتعة هذا حق الشيطان من جملة أبوابه التي يدخل بها على الناس، أن يدخروا زايد على الحاجة، ما لهم حاجة به. Rasulullah SAW bersabda, satu tilam untuk suami dan satu tilam untuk isteri dan satu tilam untuk tetamu, dan tilam yang keempat adalah untuk syaitan. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahawa harta yang berlebihan, melebihi daripada keperluan, maka itu adalah untuk syaitan. Iaitu harta itu akan digunakan oleh syaitan untuk merosakkan seseorang itu. وهذا والرابع اسمه الثالث للضيف، الثالث للضيف. نعم، إذا كان يحتاج ينزلون عنده 2 3 جيب فروش 2 3، يحتاج ينزلون عنده 10 20 جيب 10 20، لكن واحد ما حد ينزل عنده. وإذا نزل واحد ويجيب 40 فرش يصفهم في الدار حقهم. هذا من اللي يبيض فيها الشيطان، يفرغ فيها، يتعبوا بها ويشغلوا بها ولا فائدة فيها ولا حاجة. Kalaulah memang ada tetamu yang datang ke rumahnya, kebiasaannya 2-3 orang, maka dia simpan 2-3 tilam untuk kegunaan tetamu, tidak dikira pembaziran. Kalau telah tetamu itu datang ke rumahnya, kebiasaannya 10 orang, 20 orang, maka dia simpankan tilam dan keperluan untuk barang tetamu ini untuk 10 orang, 20 orang, itu tidak dikira pembaziran. Tapi kalaulah di rumahnya kebiasaannya tak ada tetamu yang datang, tetapi barang-barang keperluannya, tilam dan sebagainya, sampai 40 tilam contohnya, melebihi daripada keperluannya, maka itulah harta yang akan syaitan bertelur padanya. Syaitan akan beranak pinak kepada harta yang berlebihan itu. وقال أحمد بن حسن العطاس لما كثر الضيوف علينا بنينا دار من أجل الحاجة وإكرام الضيف. قال لما بنينا الدار تبعنا ناس بنوا ديار من دون حاجة، لا أحد ضيف يجي عندهم ردوا، لكن قالوا سيد أحمد بنبني صلحكم. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, saya dahulu apabila saya melihat ramai tetamu datang singgah ke rumah saya, maka saya pun buat rumah yang besar supaya selesa untuk menyambut tetamu. Bila orang kampung melihat saya buat rumah besar, semua orang pun tiru buat rumah besar, tetapi mereka tak ada tetamu datang ke rumah mereka. Maka mereka buat harta itu yang dikumpul itu adalah berlebihan dan pembaziran yang melebihi daripada keperluannya. إنما بحسب الحاجة. يقول والميزان المعتدل في أمور المؤمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. Maka perkara yang terbaik adalah pertengahan dan sederhana. Di dalam Al-Quran Allah memuji, iaitu orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila mereka berbelanja, maka mereka tidaklah terlalu membazir dan tidak pula terlalu kedekut. Perbelanjaan mereka itu adalah pertengahan, iaitu di tahap yang sederhana. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. ففي الحديث يقول ترك الإكثار من الآلات والأشياء المباحة والتربع، أن يكثر على حاجته، وهذا يدل على قول الشيطان يدل على الكراهة، ما يدل على التحريم، يدل على الكراهة. سواء. Maka dalam hadis ini dapat kita fahami bahawa harta yang perlu kita miliki ini adalah sederhana dan tidak melebihi daripada keperluan kita. Apabila harta itu melebihi daripada keperluan, maka itu akan menjadi pintu untuk syaitan merosakkan tuannya. Maka larangan ini perlu kita tahu bukanlah bermaksud haram menyimpan harta yang berlebihan, tetapi ia adalah makruh.